ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์ Kau tak intro macam mana, Mai? Tak. Tapi ikut. Ya, macam mana? Okay. Hai guys, Hai guys, Assalamualaikum. Sabar, aku bagi salam. Aiman. Aiman. Konten kan konten aku ni? Konten kau ke konten aku ni? Weh. Weh. Tak Aiman. Okay. Apa? Kau setuju? Oh. Okay. Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. That's lah. Macam tu. Kau kena buat channel. Faham itu? Kau buat sekarang, Mai? Okay. What? Dulu. Ke salah. Cada. Okay lah, boleh lah. Boleh terima. Betul? Kau tahu aku tak boleh tengok kekam. Kau kenapa? Kenapa tak boleh tengok kekam? Mana tahu. Kau blushing dulu. Tak. Okay. So, sekarang konten Nazla. Okay, macam aku tengok latest konten Nazla, Mai. Nazla bawa dia pergi jalan-jalan. Nazla pergi shopping mall. Bila masa kau bawa aku pergi jalan-jalan? Tak tahu. Aku tak ikut. Aku pergi sorang-sorang sebab kau kata dekat PD lah, kat mana kan. Kalau dia cakap kau pergi sorang-sorang, kau ni degil. Kelas kepala otak kau ni. Kenapa? Aku enjoy, Mai. So, aku terpaksa pergi sorang-sorang. And then aku tidak beli baju. Tak beli banyak sebab kau tak ada kan, Man. So, susah lah aku nak bawa barang. Kalau kau ada, boleh datang bawa kan. So, kau jadikan aku ni kuli kau ni. Baru patut. Kenapa begini? Macam kurang sweet. Coba tengok Isha dulu. 1, 2, 3. Nak cepat. Aku cepat 1, 2, 3. Mata Najla ni bahaya no. apa nak bahaya? Mata sebelah. Okay guys. Okay, sekarang ni kita kat mana ni? Dekat baju. Dekat baju. So, Nazla bawa pergi jalan-jalan beli baju kan? Lepas tu hujung konten Nazla beli baju kat Aiman. Ikut aku setia beli baju untuk Kau tahu ke saiz baju aku tu macam mana? Saiz M. Baju banyak saiz L. Aku nak beli L, tapi hari tu Echa cakap aku dapat kau ada kurus. So aku rasa kau M. Okay. So aku rasa buat lah, Mai. Aku kan dah main dia. Tak apa, aku cuba. Kau kena cuba, okay? So baju kau tengok tak, Mai? Walaupun di mana aku badan, dalam fikiran aku tak ada kau. Aku still ingat aku nak beli baju kat kau walaupun aku keluar sorang. Ya, tapi baju tu saiz M. Manalah aku buat. Okay. Kau ready, Mai? Ready. Okay. Saya akan tinggalkan kat sini. Kau jadi belanja, okay? Jadi lah. Kau nak boleh tahu. Apa masalah dia ni beli baju saiz M, kau tak nampak perut aku ni belum jadi six pack lagi. Aku punya bicep ni dah makin besar. Kau ni carilah baju saiz L ke XL ke saiz M. Kau nak suruh aku pakai crop top ke? Cakap apa? Kau cakap apa? Dah lah beli H&M mahal. Of course, this is my level, man. My level. Dia putih aku beli H&M. Ni ada nama tau. H&M. H&M. Cakap tu kan betul. Tak. Yang itu kotak tu sepatutnya bukan With Love H&M. With Love I Kau sebut I tadi. Aiman. Bukan Aiman. Taklah tu biasa. Kau tahu lah sejak Aiman ni lepas pada sini aku jadi Aiman dah. Lepas ni kalau ada orang lain mesti ada depan ni mesti ada kena ada air. Tak faham kalau dengan Abang Alif ni dengan Abang Alif. Nanti kita nak sembuh lah. Okay, sekarang Aiman. Aku nak tunjukkan baju. Baju ni sangat comel. Tapi aku appreciate sangat lah sebab H&M ni bukan harga yang murah-murah ni lah. Yes. Tapi aku appreciate ni sebab saiz M. Kau ni kebahagiaan aku, betul tak? Okay, Aiman, macam ni. Kalau kau pakai baju ni, kau tak nampak saya Aiman. Dah nampak masa-masa kau dekat sini. Dah nampak kau tak. Kau suka lah? Suka. Betul. Betul. Aiman, stop. Yelah tu, dia lah kau Kau lah. nak kamera off dulu. Tak apa dah tutup lah. Dah tutup. Dah tutup tu. Aiman, dah tutup. Cepat tutup. Cepat, Aiman. Tutup. Betul yang buka ni. Cepat, Aiman. Tak boleh perut tak ada lagi ya. Kedaran saya Gatal lah. Gatal tu. Okay, cuba. Aku nak beli. Okay, Aiman. Alhamdulillah dah kenyang. Alhamdulillah, dah sampai bukti dah semua tadi kan? Ya. Sekarang ni, masa untuk reveal baju yang aku buat. Kau punya everything. Tak buat baju
Kau buat ke kau beli? Aku beli dan aku buat. Aku custom sendiri. Okay. Sumpah lawak. Bila tu ada teman-teman kita. Okay, kita baca. Sumpah. Dah buka langsung Tak. Dah buka langsung. Cepat le. Aku cringe. Sumpah aku cringe. Okay. Ya, aku baju dia dah aku pula cerita kan. So dia agak sedikit sikit lah. Aku kena iron. Ya, cepatlah. Buka lah. Dah, buka ada. Buka lah. Apa dia kau buat dia? Bagus sampai ada. Bukan. Cium ke? Bukan. Apa tu? Ada stiker. Stiker dia aku cok macam tu. Ni kau dari mana teman? I love apa? I love. Yeah, Seliman, I love. Dah. Alright, kau boleh aku kan untuk post konten. So, ni buku dia balas dendam kau. Dendam tu ni sweet tau, macam ni sweet je balas dendam. So, kau kena pakai. Lepas tu, bila lepas pakai kau nak aku buat apa? Kau kena pakai and pergi ke mana aku punya kamera. Fish! Mana? Bapak kau nak buka ni. Dah, kau keluar. Sampai. Buka dah saiz kan? Bye. Aku tunggu ni. Aiman tukar baju, okay? Hari ni dah ingat. Kau pakai sekarang? Info tau lah. Yelah. Hari itu seronok dia boleh Nazar sebab off. Aiman selesai je pakai sama macam tu. Sama guys. Jaga muka. Tak kenal dia. Jaga muka. Hai. Tolong jaga muka tolong Tengoklah Aiman guys, tengoklah. Wow, Aiman ada gambar siapa? Aiman ada gambar siapa tu kan? Mana So tahu gambar cute. siapa? Kesian, tak pernah kena kasih masak. Nak buat buruk-buruk. Lipat, dia baru start Dia kata lipat. buruk. Lawa dah. Okay, Aiman. How's the baju? Kenapa kau dah... Sekejap kita zoom out sikit lah, zoom sikit. Wow. Cepatlah. Tak selesa ni. Kau nak apa lagi? Dah boleh buka. Kau dah perempuan pula semua. Betul lah. Memanglah tak tengoklah collar dia ni dah nampak sangat baju perempuan. Dengan ketat gila. Cekok je sampai atas lehernya. Cepat kau tak selesa. Maksud kau nak apa ni? Kau nak suruh aku buat apa? Okay, Aiman. Okay, sekarang kau dah pakai kan? Okay, sekarang ni comel kan aku buat? Yeah. Ada gambar aku comel kan? Memang tak comel. Kata bila aku pakai tak comel. Nampak? Nampak aku? Aku tak boleh. Aku rasa kena berdiri lah. Dia mengaitkan tu. Dia lagi nampak jelas Aiman punya part-part badan tu. Kau kena nafas kan? Aiman sampai tak boleh nak tengok. Okay, sekarang ni sebenarnya konten hari ni Mak aku duduk balik dalam mata aku tak tengok mata lagi. Okay, untuk konten hari ni Man, aku sebenarnya nak bawa ke teman aku. Sebab first konten tak teman aku. Masalahnya nak keluar ni pun dah malu kau tahu tak nak pergi baju ni. Kau ni Okay, sekarang ni konten hari ni Nazir nak bagi Aiman teman Nazir juga. Nazir nak bagi teman Nazir apa Nazir boleh tak? Aku cakap Aiman, aku tak boleh suruh dia. Nazir nak buat konten bagi Aiman teman Nazir juga. So hari ni Nazir kena minta Aiman teman Nazir beli kamera untuk YT. Yeay, congrats. Saya nak beli kamera untuk hari ni. So, Aiman, kau buka baju mungkin not. Mungkin kena Kau FYP ni dah lah ke? Tapi dah basi lah. Kau nak jalan. Dia kata, ni part ni jangan ambil. Apa salah ambil, jangan ambil. kita pakai kan? Gini. Apa? Aku bawa baju je. Kita jealous teman. Okay, I'm jealous. Okay, tak risau Aiman. Aku tak jealous pula. Dah buka first. Okay, sekarang ni Aiman kena stay pakai baju. Kau boleh dah robek stiker lah tu lah. Usat lah ni betul-betul tak usat aku. Aku robek lah. Cepatlah. Lama ni drag ni konten kau ni. Aiman. Okay guys, semoga tak Aiman dah hasil dari keluar. Jadi kita pergi mall. Stay pakai baju ni, okay? Yeah! Tiba langsung tekak. So, let's go guys, kita pergi ke mall. Let's go, Maya. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita nak tengok reaction budak-budak AI team bila Aiman pakai baju yang ada muka comel Nazir kat situ. So, jom guys. Sebelum kita pergi mall, kita malukan di dalam office dulu. Ambil. Apa pun dapat ambil dengan baju ni ambil. Aku kalau dapat peluang ni aku mau injak dia ni.
Kau letak lehernya di bawah sekarang. Kau letak. Kau ni jangan macam-macam. Tunggu dulu. Kita reaction Amri. So sekarang reaction Amri dah memuaskan. Kita tengok reaction lain pula. Jom sikit. Nanti tak baju dia makan. What? Sini tak? I love Najla. Yes, Daus. Dia memang love Najla. Sebab tu dia sebab baju khas untuk dia, Daus. I love Najla. Daus tengok tadi stiker-stiker dia betul-betul pusat. Cepat, aman. Kau diam je lah. Kau ni. Daus jangan nak berapa, Daus. Masalah Diam-diam je lah. Alah, kau pula. Abang pegang. Real ke benda ni? Ya, Daus. Tak pegang apa-apa. Aku nak pegang ni. Oh, stiker-stiker. Ya, stiker. Oh, ini kita sendiri. Kau kena tekan ke bawah tu. Tekan. Pusat aku. Ini kau punya bibir. Daus. Tengok, Najla je boleh buat. Kenapa bibir kau bertekstur? Bertekstur. Macam timbul. Oh, tu bibir lain tu, Daus. Okey, apa rate Daus lah. Rate Daus dengan baju yang Najla buat kat Iman. Kalau dari segi font tulisan nice, Yeah. kemas, tak terlalu Yeah. comot. Dan I love dia punya tekstur sebab dia extra. Ya ke? Daus tu tekstur dia. Bila sentuhan tu Ya, I suka orangnya. I suka baju ni. Suka baju ni. So Daus okey, approve. Pro plus. Pro. Okey, tu. Tapi baju ni nampak betul-betul badan Iman. Dia kan sado. Kan? Cuma perut tu kena kempit sikit lah. Nina! Ambil kena kempit. Kenapa ada orang sini sikit? Okay. Jijikan. I love Najla. Yes, Nina. She love him. Boleh I tengok dia dekat? Nina? Yeah, sure. Betul tu kau ni. Tapi bukan aku yang punya. This is your lips. No, it's sticker. I chop like that. Not my lips. Same lips. Oh, same lips. Kan I do lips here. You want to Overall okay, slow aje. Kalau dapat slow yang Kau macam nak pink cream type ke? pink hari tu dia pernah pakai jadi bang kodok tu kot. Emma tu lah. Ya, dia macam ni lah Najla. Rina, you look so cute kan muka Nazla? Ya, Tengok kat sini semua tapi Ni cute, ni yang tak cute. memang ni yang tak cute setuju. Tapi apa Rina bagi dia berapa? Baju Nazla? Baju Najla dia dah bagi 10 ke 10. Yeah! Najla. Aiman, cover perut sikit. Kalau kau baju ni. Orang please apa I malah menjatuhkan maruah dia demi konten ni. Rina, sebab dia buatkan Nazla first content Rina. Dia bagi langsung, ni lah baju Nazla Rina. Nazla akan bagi dia jalan satu rumah pakai baju ni. Emang suka je, emang suka kisah je. Balik otak kau. Tak cukup strong lah rasanya. Tak cukup strong. Mungkin kena potong tak putih dia tu. Betul tak? Bagi nampak. Bau tak aurat kau dah. Lelaki tak aurat. Korang boleh nampak Tengok. sekarang ni. Betul. AI team punya perempuan semua pervert. Mana Dia dia? rasa. Dia rasa kalau tu baru dia malu. Dah Okey, jadi. gunting dah ada dekat dapur. Jadi kita gunting kan, okey? What? Okey, itu je lah. Rina, thank you Rina. Thank you so much. So, let's go back follow me. Najla buat tau. Kau banyak rider tu. Okay, I will do it. Kau memang Okay, sekarang guys, cara-cara dan seterusnya. Rival Wafa, come here. Aku jemput sini lah. Here. Yo, that's the Rival AI team. Justin Ni kau cuma apa ni? Kau cuma menggoda aku kan sekarang? Justin Ha? Okay, kalau kau nak goda aku sumpah je kat aku panggil you. Aku dah terseksa ni. Cepat-cepatlah habis konten ni. Aku penat dah. Okay. Kau tak payah nak aku dashing lah, Syul. I'm not really Kau sumpah ya, apa yang effort siap aku malu ni. Sampai semua nak gila. Tak ada 145 gila dia. Jangan mention, Mak Syau. So, apa dapat Rival? Mak kau jauh, mak kau jauh. Jangan tengok, ni conting apa? Oh, ni conting. Conting. Ni kan free. So, apa dapat dengan baju yang Nazla buat dekat Aiman ni? Okay, ni bagi aku lah.
Kalau banyak serius lah. Kau jangan cakap banyak lah sial. Dia aku pakai serius bisa. Untuk baju ni aku rasa idea bagus sebenarnya. Benar dia tadi dia lama sangat. Dah terpupet. Dia effort semua tapi maybe kena buat yang lebih detail lagi. Macam ni semua kan. Kita semua penting kat sini. Okay, itu untuk konsep ni. Aku rasa baju tu masuk baju minyak. Tapi bagi aku Oh my god. tak apa lah. Sabarlah. Aku rasa baju ni masuk sesuai kalau buat collaboration dengan SVG. Yes. Wah, dah kena present design ni. Yes. Okay, Aiman. So, okay, sekarang apa rate ni baju dengan body Aiman pakai baju ni. Okay, kalau baju Design. kalau ikut baju tinggi. Apa? Kalau ikut baju ni dia tinggi. Berapa? Tapi kalau kau nak ambil keseluruhan Total sekali dengan body tu lah. babi tu. Okay, sekali total aku bagi 9.5. Dia boleh tu sebab nampak Nazar dia. Tak. Bonus. Sebab ni yang mahal. Lalu sinar senyuman manismu sisa nama setelah Babi kali! Okay, so itulah sharing ke baju Aiman. So kita pergi ke space ni. Okay guys, sekarang kita ada Ihin dan Anna untuk rate baju yang Nazar buat dekat Aiman. Mana? Aiman pula Ihin. Look. Aiman look. Mana? Buka mata Aiman. Oh my god. Look kan? Oh my god. Ihin benar-benar body ni baju ini. Baju. Aiman tutup body tak baju? Orang tak tahu. Kalau korang nak pakai boleh tekan beg kuning. Baju Aiman Tasha. Okay, dari mana kita nak launching? Kita nak launching ya? 3 minit lagi, 10 minit lagi. Sebelum ni. Semua dah ready? Okay, lagi nak 3. Okay, komen nak Ting. Masuk dia. Ni perut dia tak selesa. Okay, kata Jadi meeting. special ni aku bagi untuk dapat perut ni. Berapa yang nak jual? Kita jual mana mula-mula je. Berapa? Harga asal RM300. Malam ni saja kita bagi harga gudang, harga kilang, harga terpaling mega terpelanting. Lagi kita bagi kat korang. 10 sen. Sold out. Okay, nak tanya Ihin tak? Rate baju ni dengan kisaran gambar. Sikit. Sikit apa sikit man? Betul-betul dia kat pusat. Ada dah buku. Wah, apa tak? Yang sudah buat sendiri ke? Dia dah sebab sendiri. Ia bayangkan nak balas kita buat effort Ihin. Tapi kalau dia malu dia dah cepat hati. Wah, cantik. 10/10. Wah. Kawan dia. Kita putus kawan dia. I tahu tak? Okay, kalau ikut hasil Jangan ikut. I tak sabar nak tengok guys. Seni dia tu okay. Jangan jual dah. Menarik. I nak bagi 3/10. Sebab apa nak? Sebab apa? Dah siap buat bini kat rumah kan? Pen marker tu dia letak dalam box video ni. Oh, betul. Salah. Adik. Saya dapat dengan dia. Abang pun tak kali. Dapat ada punya. Botak ni. Ni ke aku? Tak ada lah. Ni 10/10 effort. So, betul sebab effort dah dapat tak Iman ni. 10/10 tu Nazar. Betul. Demi effort. Nazar bodoh. Border. Okay. Tolong tolong pandang betul body aku ni. Yang belakang kena tergoda lagi dengan komen. Dia jenis baju ni sahaja 10/10. Tapi bila Aiman dah pakai, dia dah start turun dari rating kau. Ya. You weh. Kalau Aiman dah pakai tinggi kan. So itulah reaction Ihin dan Aina. Effort dia okey. Ya. Kita nak request esok nak kita beli baju lah. Boleh. Tapi Aina tak juga. Tapi kau tanya pendapat dia dekat luar juga. Luar juga. Tu yang dah lawat tu. Takkan kat dalam dia. Kita tanya orang awam. Mesti nak kat dalam tu. Aiman, kita tanya orang awam kan. Belum tak. Wah, Dia cakap dia tak tanya dia. Kalau tak pula. Kasi kalau tak lah. ni paling otak. Okay. So, that's all Aiman. Kau nak minta reaction daripada orang? Panas. Nak. Kamera aku nak. Aduh. Macam mata kamera. So itulah. So guys, kita go to the next part. Okay, let's go. Oh yes, sekarang kita mic Aiman. Mic. Okay guys, sekarang ni kita dah ada dekat mall. Yeay. Oh ya, sekarang Nazar nak Aiman tukar baju putih Nazar design dekat dia tu. Buka baju. Buka baju sekarang. Dia tak nak, dia nak buka baju tapi dia tak nak. Okay, so jom kita pergi toilet bagi dia tukar baju dulu. Kau tahu tak, perempuan ni pervert tau. Daripada semalam lagi tak suka betul lah perempuan pervert ni. Mana ada pervert? Okay guys, Nazar nak mempersembahkan jejaka Nazar. Keluar lah. Kimi no toriko ni nasu
Aku bertemu. Aiman. Okay, ambil mic. Aiman. Kenapa dah ada comot ni? Dah comot lah lipstick tu. Tadi ada orang cium. Apa cium? Daus cium tadi. Oh, nasib baik daus. Okay, sekarang ni Man. Pindah topi kau. Okay Man, sekarang ni Aiman. Oh my god Aiman, Najib terharu. Kau tak payah terharu sangat lah. Janganlah buat kat tandas tu lah, kita buat tempat elok sikit. Kau tahu tak, aku paling tua kat sini. Aku senior. Kau asal kau boleh senior ni. Kau boleh aku tak buka Aiman. Kau boleh aku tak boleh kau buka. Buka Aiman. Jangan ikut lah, tolong Okay. Okay, sekarang ni Aiman. Aiman, you look so... Yeah, so handsome with this. Najib terharu Aiman pakai baju Nazla. So sekarang ni kita nak pergi beli kamera Aiman. Yeay! Kamera. Sekarang kita dekat mall dah guys. Kita nak bawa Aiman pergi beli kamera dengan mic Nazla DJI. Yeah. So kejap lagi Najib akan tanya orang awam. Babi pun lah konten ni. Oh my god, sekarang Aiman sekarang macam artis lah guys. Ramai orang tengok dia mak. Kalau aku tak pakai baju ni pun, orang tengok je aku lah. Boleh Orang tak macam tengok. Sekarang ni aku terlalu menyelah. Orang makan pun tak senang kau tahu tak? Aiman say something Aiman. Aku terkedu ke sebab Kau tahu kat mulut aku ni kumat kamit makin kau tahu tak? okay kan, Nazla berjaya. Nazla puas hati dapat bagi Aiman rasa malu lepas dia bully Nazla. Sekarang DJ kat mana Man? Dia kat atas. Jom. Okay, sekarang ni Aiman, betul-betul tu. Okay, dia jangan dia dah bully Nazla dekat office AI. Sekarang ni terimalah Man. Sekarang ni kau bully aku dekat satu IOI kau tahu tak? Bukan satu office. Boleh naik lift. Tak payah record lama-lama kot. Mengaibkan aku. Ni konten mengaibkan aku ni. Biar Nazla puas hati. Nazla puas hati gila. Okay, sekejap kita sambung dekat tingkat DJI, okay? Akak, nak tanya Kak, cantik tak? Tengok dia pakai baju. Oh, nak Tengok like cantik tak baju dia Kak? Cantik kan? Aiman, kesiannya kau. Orang tak nak tengok. Member tu dah lambat. Kau tekan-tekan. Orang tak nak tengok kau. Memanglah siapa nak tengok orang macam ni bro. Kau tunggu kau. Memang kita punya partnership ni konten prank je. Kau tunggu je. Okay. Oh benar, okay. Okay, orang awam tadi dia busy, so tak boleh. Jadi kita panggillah pekerja-pekerja DJI ke apa ke terong rate baju ni. Nazla paling tertarik dekat sini. Ada muka Nazla, kat situ je dia tertarik. Saya tengok. Jangan koyak Aiman, jangan buang Jangan zoom-zoom lah bodoh. Okay. Tak selesa kau tahu. Okay, Jauh-jauh jadi, lah. kita interview orang awam, okay? Benda editing boleh je. Nak ni zoom out zoom in. Kamera nak manual je. Pandai aku lah. Yes. Kita tak tekan boleh. Yeah. Naik ke bawah? Naik ke Atas. Ke atas. Okay Man. Rasakan kepedihan, kemaluan yang dirasakan oleh Aiman Junaidi. Tak, masalah. Kejam tak Nazla? Kejam kan? Masalahnya baju ni saiz M. Ni perut aku ni sampai bila nak tahan kurus ni. Dah lah lepas makan. So, berapa bulan ni? Bang, berapa bulan Man? 3. 3 bulan anak siapa? Anak aku sendiri. Anak kau sendiri? Yeah. Oh. Okay, faham Man. Dia bukan setakat perut je. Atas pun menyelah, okay? Menyelah. Kita boleh kan? Sekejap lagi dekat tingkat DJ, kita sambung record, okay? Kita bagi dia hilang kemaluan kejap. Aiman, kenapa? Aiman merajuk kan Man? Malu. Aiman jangan merajuk Man. Janganlah, sekejap lagi Najib pujuk, okay? Kita settle konten pun Najib pujuk. Okay Aku Man. kata kita buat konten yang macam kat all negara tu buat macam ni. Pergi kat semua tingkat. Aiman macam, Sebab jangan bubuk. sampai level 3. Aku kena blur ni tengok mampus lah aku. Mak kau jangan turun Kau jangan turunkan Kau jangan turunkan. Dia tak berani lah. So sekarang ni oh my god, Najib tertarik lah baju yang pakai Aiman. Apa kena kau pakai hari-hari Man? Kenapa Aiman? Pakai hari-hari tu dah melebih. Melebih bro. Aku dera kau 1 hari je. Oh. Yeah. Okay, jomlah excited ni. Cepat beli, cepat balik, okay? Kenapa kau betul-betul kat baju Man? It's okay. Ya, okay. Perut tu comel lah Man, comel. Kenapa? Aku ingat koyak tadi.
Mana DJI pasal dia? Jauh lagi ke? DJI bawah, level 2. Siapa cakap level 3 ni? Naikkan tu lah. Aku pandai betul lah dengan korang. Bagus lah siapa cakap level 3 tadi. Bagus lah. Kita turun kat escalator. Sana tu. Kak. Sekejap. Oh, Aiman so sweet. Dia bagi nampak nama Najla betul-betul. Betul. Sweet lah Aiman ni. Oh, okay. Mana DJI? Aiman? Ya. Tahu nak tunjuk nama Najla tu? Tak apa. Tak, aku nak Buat bagi panjang biasa sikit je. lah baju ni. Bagi panjang sikit. Buat biasa je, Man. Tapi tak best lah. Hari ni tak ramai orang. Ramai mana? Aku nak ramai. Aku nak full. Full house. Aiman. Ui, makin jauh Aiman nampak handsome lah kalau Aiman malu-malu. Ya. Macam yang suka dia bagi Aiman pakai hari. Sebab nampak handsome Aiman bila Aiman malu-malu tu. Kan? Memang kau nak suruh aku bercakap macam ni. Aku tengah tahan ni. Okay. Bapak. Wow, Gelak-gelak guys. apa, Syal? Aiman ada. Bapak aku gelak-gelak. Kelakar aku tu. Kelakar. Pandang-pandang gelak-gelak. Pandang-pandang gelak-gelak. Aiman ada fans. Pijak tengkuk kau tahu lah. Aiman, kau marah fans? siapa? Aku marah lah. Yang tengah tengok. Jangan marah, Man. Jangan tengok kau sebab kau nampak extra handsome hari ni. Kepala otak kau. Dia orang semua tengok puting aku lah. Tu apa tingkau? Ya kan? Mana? Aku sedang menutupi tau. Aku tutup Ya. Tak nampak lagi lah. Dah sampai dah DJI dah ni. Yeay. Cepat beli jangan lama-lama Okay, kita dah sampai DJI. So sekarang kita nak balik kamera. Okay. Which one yang Oh. elok? Tak apa. Mana kamera? Aiman. Ya, nak apa? Cepatlah nak apa? Okey. Nak try ke? Nak terus beli ke? Terus beli. Okey, Ni terus latest beli. kan? Bang, ni ada lagi bang. Stop. Okay, Aiman. Yeay, beli kamera. Aiman say congrats to me. Congrats. I love Najla. Duit Aiman banyak. Aiman, bayarkan. Oh. Aku mana ada duit. Kau nak tengok duit dalam bank aku sekarang ni. Aiman, bayarkan. Aiman, bayarkan Aiman please. Sorry. Sebab Aiman. Aku sanggup tunjukkan akaun bank aku. Cantiknya kamera DJI ni, Man. Tu. Aiman. Ui, macam gelandangan bro. Macam gelandang. Oh, jangan ikut sini. Nanti viral kat thread nanti bro. Macam gelandangan, Aiman. Ya. Aiman, we look cute. Weh. Kau. Tolong guys Tolong lah, konten ni sekali je. Kau tunggu kau Najla. Aiman. Kau tunggu kau Najla. Najla selalu tunggu untuk Aiman. Najla tak sabar. Aiman nak buat apa untuk Najla? Candlelight dinner kan? Candlelight dinner, bukit bunga. No. Okay, apa Aiman? Tunggu kau tunggu nanti. Tunggu. Oh my Aku akan buat god. kau Kau buat aku cair. bahagia dengan Lebih aku. bahagia. Aiman. Kau dah pakai baju macam tu, kau bagi jatuh bang orang pula. Sorry lah. Tak boleh nak buat apa dah ni. Okay Aiman, sekarang kau nak buat aku lebih bahagia lepas ni kan? Ya. Okay, aku tunggu Aiman. Oh my god, Aiman look so handsome with this shirt. Ya ke? Allah, budak baju putih I love Najla. Aiman. Bang, sini. bang, saya takut bang. Takut dia terbang. Aiman, cepat Aiman, bayarkan. Cepat. Okay Aiman, total. Pakai kad. Cepat Aiman. Tak bawa lah. Aiman, gentleman sikit boleh tak? Janganlah ikut belakang. Mengaibkan. Macam kelandangan. Kau nak main betul ke Man? Try lah kalau boleh. Aiman. Bermasam lah baju ni. Kau pakai markah apa ni? Aiman. Ha? Kau pakai markah? Aiman. Aiman. Ya. Aiman, aku sumpah lah. Ya. Tak, tiba-tiba decline ni. Aku Boleh? sabar je. Tak boleh? Tak dapat lah kau ni. Memang pandai lah kau pakai baju ni, Man. Abang, sini abang. Korang yang tengah tengok konten ni jangan suka-suka sangat, okey? Apa yang saya buat ni My God, semata-mata saya ingat konten nak Najla kejap, je. Kalau kau tengok konten orang lain, saya takkan buat dan saya takkan datang pun nak ID. Kau cakap apa ni? Merepek apa ni, Man? Merepek apa ni, Man? Macam buat marah anak weh. Bau baju ni masam bro. Aku dah... So guys, kita beri kamera DJI. Aiman, Apa? kau buat apa? Buat apa-apa? Sukalah aku tengok kau pakai macam ni, Aiman. Ya, memang aku suka bro. Aiman, kenapa, Man? Aiman ni ke perasaan kau sekarang? Ya. Apa ni? Bukan mini love ke? Macam mana nak buat mini love? Oh, tak boleh lah, keras lah. Sebab apa ni tak boleh buat mini love? Kenapa? Sebab aku je boleh buat untuk kau. Wow, tahniah.
Wah, okay, thank you abang. Wow, tahniah. Bang, boleh bang. Satu achievement untuk dia. Satu kata-kata. Ya. Ahmad, Hari cepat bang. ni birthday dia. Nyanyikan lagu happy birthday untuk dia. Kau jangan, Lagu happy birthday bang, kau satu jangan bang. paksa-paksa orang boleh tak? To you, happy birthday to you, happy birthday to, happy birthday to you. Yeay! Ayo Najla. I love you too. Okay, jom. Sekarang ni jom kita pergi. Alhamdulillah, kita dah dapat kamera. Aiman, are you proud of me? Kamera dah dapat. Aiman, Nazal baru buat first konten YT dah beli kamera, man. Ya, biasalah budak-budak Gen Z. Tahu. Dah beli. Aku tak nak lama-lama. Kan boleh? Oh, ni lagi sweet, Aiman. Asal kau dah jumpa hari tu ni? Sebab aku malu. Sekarang kita nak beli SD card. Last item untuk hari ni kita nak beli. Lepas tu Aiman punya kemeranaan tu dah tak ada lah. Okay, sini jap. Apa yang Aiman. berkaki 4, mata 5. Salah jawab kena spray. Apa sekali lagi? Berkaki 4, mata 5. Salah jawab aku spray. Kaki 4 mata 5. Kaki... Apa benda tu kaki 4 mata 5? Oh, donkey. Saya nama aku slow sikit. Kau jangan aku slow sikit, Man. Jangan nak tanya-tanya soalan macam tu. Aku bukan fast thinker. Ni. Panggil lah nak beli. Bang. 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 Ya, satu. Ha, yeah, this one. Kau jangan tanya hukum dengan dia, Man. Apa balasan untuk orang yang suka seksa orang? Aiman, tak Aiman bro. Okay. Akak tadi saya tanya kawan akak, apa hukum seksa orang? Yang Cina tu ke? Dia tak tahu tau seksa tu apa. Lepas tu saya cakap apa balasan seksa orang? Lepas tu tiba-tiba dia marah saya ke? Dia tak tahu seksa tu apa. Dia tak Cakap nak tahu. torture. Kau torture kau ni. Aku lah. Kalau kau nak tanya macam tu. Ini apa masalah ni? Curang ke apa? Ya. Ya kak, dia kita orang baru bercinta kak. So saya nak bagi lagi sweet, bagi payah baju ke muka saya. Ha, so sweet kan kak kan sweet kan? Sorry kak, saya tak boleh cakap dengan akak sebab girlfriend saya kat sini. Aiman. Sebenarnya kau memang tak ada duit kan? Ada Aiman. Dasar Minah ni. Kenapa Kau memang tak ada duit sebenarnya. Kan aku tunjukkan ikon biar aku man. Ada okey. Ha, Good. Akak tu sampai padam kau punya kad. Tak, sebab cheat ni. cik dia lah Aiman. Kau jangan sampai aku tambah lagi muka aku kat sini. Kau diam. Dah tengok. Saya stapler. Tak, kita jangan sampai. Tolonglah kak, tolonglah. Stapler lah. Aiman, aku Wah, serius jealous. lah. Ni free ke? Aiman. Oh, kenapa monyet? Kenapa monyet? Muka saya macam monyet ke lah? Bukanlah. Ni gula-gula ke? Bukan. Clay. Oh, kelih. Iya clear ke? Oh my God. Kelih. Sama. Aiman sama. Nah, Aiman pegang. Akak, saya nampak mata akak tadi. Mata akak pandang saya punya botik. Tak, tengoklah baju-baju tu. Saya tengok tulisan tu. Tak, masalahnya akak tengok waktu saya buat macam ni tadi. Aiman jom. Dia macam budak-budak weh. Akak terbagi. Aiman, aku rasa akak tu ingat kau tak betul lah Man. Dia ingat kau dua Tak, suku. tak betul. Dah bercocok pada otak dia. Dah nak berakhir Aiman. Dia cocoknya baju Nazla guys. Tapi dah berlubang lah. Dah berlubang Aiman. Apa kata kau cucuk sini Man? Bagi besar sikit. Bubut bulu dia ni. Dia kena cucuk puting bro. Bodohnya aku dengan dia ni. Malu aku bro. Dah lah, cepatlah aku nak balik. Okay Man. Okay guys, Aiman you okay? Okay. Kenapa kau rosak-rosakkan baju ni? Kau dah tak sabar nak buang baju ni kan? Kau tak appreciate effort aku Aiman. Bukan, mana ada aku tak appreciate. Pasal kenapa kau lubang-lubang kat baju ni? Tadi kau suruh lubang kat puting aku lagi, ya teruk. Tak aku lubang sini. Okay. So guys, kita dah beli kamera untuk Aiman. Tahniah. Bukan. Aiman dah dapat dah. So Nazla beli DJI. So lepas ni Nazla buat konten senang lah sikit Aiman kan. Kualiti pun best kan. Betul. So guys, jangan rasa penyiasaan Aiman dah sampai di penghujungnya Aiman. Kau lega? Lega? Lega lah. Jadi kau tukar kat sini juga tau. Bapak. Cepat sikit balik. Tolong lah. Aku nak partnership tu. Tapi lama aku risau kalau aku buat konten berdua ni, aku tak pakai baju buat kereta. Tolong lah. Okay guys, itu sajalah konten Nazla pada hari ini. Terima kasih dah tengok sampai habis. Jangan lupa like, comment and subscribe to channel Nazla. Ya. So, kita punya outro Aiman tak tahu lagi Aiman kan? Sebab aku tak post konten lagi.
So sekarang ni kita tunggu komen-komen daripada hampa dulu. Outro yang best-best untuk Aimala. So guys, thank you so much. Bunga Melati, Bunga Selasih. Itu saja daripada Nazla. Terima kasih. Bye bye. Oh my god, Aiman. Malu bodoh. Straight like a